Ajaran pagan, sihir, mysticism Babylon itu telah diserap masuk dalam penafsiran Torah mereka. Dalam suratul Baqarah ayat 101 hingga 102. Allah menceritakan berkenaan dengan sekumpulan bangsa Bani Israel dan Ahlul Kitab tu termasuklah sekali golongan Kristian yang mana bila datang kepada mereka Rasul daripada Allah yang membenarkan wahyu yang ada bersama dengan mereka, nabadahu fariqum minhum. Mereka melontar kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu ke belakang mereka. Kemudian disambung pada ayat 102, mereka mengikut pula sesuatu yang lain. Mereka menggantikan, dah buang agama Tuhan, dia nak ganti. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka ikut pula apa yang syaitan-syaitan tuduhkan kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Syaitan tuduhkan bahawa Nabi Sulaiman ini berkuasa kerana dia mengamalkan sihir, bukan kerana mukjizat. Jadi untuk menubuhkan kembali the Third Temple of Solomon, untuk mengembalikan seperti mana penguasaan Nabi Sulaiman, the way to go adalah sihir. So itu paksi ayat tersebut. Teori ini bermula selepas golongan Bani Israel ini kena exile ke Babylon pada abad ke-6 sebelum Masihi. Diorang diserang dan dibawa jadi hamba sahaya atau diexilekan ke Babylon. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babylon. Okay, mungkin ada yang tanya, Ustaz, macam mana Allah ni bagi golongan malaikat ni ajar sihir pula? Okay, ada satu pandangan yang mana saya cenderung kepadanya. Mereka bawa penjelasan kepada bagaimana sihir itu, mekanismenya, dia menjelaskan dan perbezaannya dengan mukjizat, karamah dan sebagainya. Sebab pada ketika itu, kerana berleluasanya sihir, manusia menjadi keliru dah. Mana satu sihir, mana satu mukjizat, mana satu begini dan begitu. Nak membezakan antara Nabi dengan tukang sihir, wali dengan tukang sihir, orang dah susah nak faham. Jadi tugas Harut dan Marut ni adalah untuk menjelaskan. Lepas tu dia kata apa? Jangan pergi buat pula lepas ni. Kami menjelaskan. This is how it is. Tapi manusia ni, bila dia dah dengar, dia faham. Oh, sihir begini mekanisme dia. Dia pergi buat benda tu. Kan malaikat kata, fala takfur. Jangan kamu kufur. Kamu dah faham benda ni, kamu jangan kafir. So, selepas era mereka itu, digabungkan benda ni. Sihir dengan apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu yang dikejarnya. Sebab bagi mereka, itulah yang mendapatkan kuasa. Jadi, bila orang Yahudi, Bani Israel ni di Babylon, mereka sebenarnya telah menyerap unsur ini dan dimasukkan dalam penafsiran Torah mereka. Di situlah timbul apa yang dipanggil sebagai The Babylonian Talmud. Dia ada dua Talmud. Satu Jerusalem Talmud, satu Babylonian Talmud. Beza Babylonian Talmud ni, dia lebih berpengaruh, satu, daripada Jerusalem Talmud. Nombor dua, ajaran pagan, sihir, mysticism Babylon itu telah diserap masuk. Benda ni diiktiraf oleh pakar-pakar pengkaji sejarah di kalangan orang-orang Yahudi sendiri.